Saya tengah mengukur jarak 2 jengkal daripada kepala, bahagian otak ke bahagian hati. 2 jengkal saja tuan-tuan dan puan-puan. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya masih lagi membaca buku Hanya 2 Jengkal. Dan itulah dia tadi yang kita dapat tunjukkan, saya dapat tunjukkan daripada penulisan Ustaz Dr. Muhammad Syafi'i Hamzah. Apa maksudnya hanya 2 jengkal ini? Yang saya boleh rangkumkan daripada pembacaan saya yang sedikit ini adalah mengenai bagaimana kita boleh berfikir apabila kita nampak keagungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mata, daripada bahagian atas, dan kita boleh berfikir bahawa ya, inilah keindahan yang Allah berikan, yang Allah ciptakan. Kita nampak bagaimana burung berterbangan, kita nampak bagaimana lautan yang luas, yang adanya kehidupan di dalam laut, di atas darat. Kita boleh nampak keindahan alam semesta kita, langit, bintang, bumi. Tetapi hati kita masih tertanya-tanya, apakah di sebalik itu? Hati kita, jiwa kita ada kalanya masih kosong. Walaupun kita tahu bahawa penciptaan itu adalah yang maha hebat. Bila jiwa kita kosong, kita sukar untuk melakukan ibadah yang lain. Bila jiwa kita kosong, kita sukar untuk memberikan yang lebih baik. So itulah dia. Apabila satu jengkal yang pertama ini di bahagian mata, di bahagian pemikiran kita ini, kita boleh nampak, kita boleh relatekan dalam dunia kita, tetapi kita tidak boleh untuk berfikir lebih lanjut lagi. Ini mendalam ni. Inilah cantiknya penulisan daripada Ustaz yang membuatkan kita berfikir lebih jauh, yang membuatkan kita bukan sahaja nampak secara kualitatifnya, tetapi kita kena berfikir secara mendalam apa yang boleh kita lakukan lagi sebagai manusia, sebagai hamba-Nya. Saya nak baca lagi ni. Jemput baca semua. Assalamualaikum.